Hari ni kita jalan-jalan My Town sebab Kak Baiti bawa balik pada Sarawak. So dia macam teringin semua benda. Dia nak pergi kampung baru. Semalam lagi. Dia nak pergi K-Fry, dia nak pergi ayam gepuk-puk-puk. Dia nak masakkan Faizin, dia nak kebab aku. Ni adalah yang Kak Faizin. Ini adalah Kak Baiti. Berbalik. Sebab tu dia nak makan semua benda. Dia dapat popcorn. Daripada Macam hangus sikit. kita makan dekat K-Fry. Cik kakak mana K-Fry? Aku tak ada. Kak Baiti dia balik Pedau. nak nemu aku Iban. Kak Baiti balik jalan-jalan dia balik. Dia balik cuti-cuti yang penting dia. Anak perantauan. Aktiviti hari ni sekarang kita tengok apa? Kita nak makan. Tunggu Kak Baiti order dulu. Kak Baiti belanja. Faizin dah sikit aku. Sini lah. Siapa nak order belum sikit? Hai, kita akan review. Abang tak nampak muka kau. Ini apa ni? Ini siapa kat belakang tu? Makan. Ni size bulgogi ya? Gitu. Sebab ada bawang. Tu, daging dia banyak. Kentang dia besar. Mat lem. Hari ni kita makan orang ramai tu boleh duit siapa? Tak ingat. Share. Masa kau birthday tu ya? Ya. Birthday kita 3 orang. Gampang. Nampak? Kita tak nampak tak? Tengah-tengah je di samping. Tengah dia apa? Cheese. Ada blueberry tu. Ada blueberry. Mana wing aku tadi? Dia ambil. Banyak lagi wing. Tak ada. Ada bawah-bawah tu. Ambil yang ni extra spicy. Spicy tak? Pedas tak? Macam kau macam makan durian. Pedas? Manis? Alright. Tapi sedap. Of course sebab dia chicken. Kita dah habis makan. Ni ke? Ya. Ni kita bungkus. Boleh stay lah. Ya je aku buat vlog nanti. Ya? Kau bilang lah. Ya? Dekat tepi tu. Jom pasal tepi. Lipstick kau dah tak ada. Tahu. Lipstick kau pun dah tak ada. Kita dah habis makan K-Fry. So kita sekarang tengah nak cari Surau. Surau nak solat asar. Lepas tu kita orang akan pergi. Yelah naik lift. Karaoke. Nak cari ke Hot Wheel tu? Tengok Kak Barbie girl In the Barbie world. tu. So ada anak-anak bila datang. Yes, ada event. Barbie dengan Hot Wheel. Hot Wheel and Barbie. Hot Wheel. Ke situ lah Faizin. Like always. Kita orang selesai. Terus selesai. Dekat Kali ni bukan dekat dalam port. Kali ni kat Orang Utama. Orang utama. Oh dia. Okay, kita sekarang dekat mana? Sekarang dekat nak pergi set karaoke. Nak pergi dekat karaoke. Set Kita dah karaoke. lepas kat maghrib tau guys. Ada banyak bilik di sini. Kita orang kat pusat karaoke. Bilik ni boleh lah besar lah juga untuk 1, 2, 3, 4, 5 people. And the amazing this pusat karaoke, dia ada karaoke sendiri. Yes. Kat sini dia toilet dia. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Dah habis karaoke, suara diorang ni paling kuat. Dini dengan Kak Baitin. Suara Dini nyaring. tak ada, kau sumpah nyaring. Sekarang di Kampung Baru. Tema kita tengah sama-sama pasal Sarawak, tanya apa yang patah larang dia, apa yang boleh buat, apa yang tak boleh buat. Ini adalah mi Aceh. Bukan orang banyak ke? Sebab diorang kan ada yang duduk di tempat Islam. Tu bakso Kalau kita suruh makanan, kalau kita tak nak makan, kita kena cakap. Tengok budak gemuk tu makan. Tengah malam buta ni dia makan. Bukan dia minta maaf. Ada satu peribahasa dia, kita dah cakap. Tu dah mula. Cakap tu nanti akan bawa sial lah pada kita. Macam bawa malang macam tu. Kita tak pasal-pasal kena ikut. Ikut yang kalau tak lari Semua daripada mi saya Aceh. ikut lah. Yang ni IT Mon kat Apple. Macam lari sikit dah ni. Kita orang datang sini pun sebab nak makan mi Aceh ni. Sebab dah lama tak makan kan. Balik Aceh pun tak makan pun mi Aceh ni. So kita dah sini makan, lepak dengan Abah. Ni Abah kita orang, itulah Pakcik Suryadi. Sebenarnya kita datang sini nak pergi kat Cendol Durian, tapi terserempak pula dengan Abah sebab Abah memang kerja dekat area sini. So alalan tu lepak je lah sekali dengan Abah sambil makan bakso dengan mi Aceh. Berapa star? Berapa tu? Per? Banyak sangat benda kurang lah. 55. Berapa bulan? 4 bulan. Hari ni sekarang dah pukul apa? Waktu aku tak nak pergi. Cuba tengok jam kat batin pukul apa? Dah 40. 11.40. Asal tak nampak jam ni. Asal tak ada ni. Sekarang dah 11.40. Esok ni and all of us nak pergi hiking. Tapi sekarang kat KL lagi. Tapi tak apa, jarak berapa minit je. Untuk Ampang tak jauh sangat. Hiking je guys, lepas tu lepas pada hiking. Esok diorang dah cuti kan? Kali tu lepas hiking kita nak pergi mana? Mana ada? Pahang. Tak aku nak basuh baju. Pahang ke mana? Dia rantut. Muka-muka ni. Kita nak Kalau yang ni penat, yang ni drive. Kalau yang ni penat, yang ni drive. Tak ada hari Sabtu atau Ahad. Sabtu nak pergi kedua ni kahwin. Aku tak makan lagi cendol aku. Sedap Kita sekarang makan cendol durian. Ni? Cendol durian. Kat Kampung Baru. Total. Dua ni RM36. Sahaja. Produk. Oh boy, dia macam full review lah. Aku tak tahu. Mana tahu nanti aku dah fokus. Durian dia besar-besar. No my taste. Betul. Bapak dia. Ya, tak fake. Buat lah tak fake kau. Ni bukan fake tak fake. Ni memang rasa durian. Eh, Ada See you in the next video. Bye.